Yang nak tanya bangun. Bangun dulu. Soalan tu ringkas dan padat. Adik. Apa hukum tak bayar hutang? Apa hukum tak bayar hutang? Siapa hutang adik? Ada orang hutang? Adik hutang orang tak? Nama apa? Haziq. Haziq. Oh, nama hidup mana? Sungai Su. Sungai Busuk. Sungai Su. Sungai Soy. Okey, umur berapa? 10 tahun. 10 tahun. Okey. Apa hukum dia tanya tak bayar hutang? Budak-budak tolong tanya. Okey. Tanda tangan. Ha? Tanda tangan. Tanda tangan. Terima kasih ni. Bila kita hutang orang, hutang harta, hutang duit, okey? Wajib bayar bila cukup 2 syarat. Ingat sampai mati. Yang pertama syaratnya sampai tarikh yang dijanjikan. Yang kedua pada tarikh itu kita ada harta. Okey? Contoh, kita berhutang dengan orang dan berjanji untuk membayar pada 1 hari bulan 1 hari bulan 2 2023. Sekarang belum masuk lagi tarikhnya, sunat bayar. Sampai 1 hari bulan 2 cukup tarikh dan ada duit, kita tak bayar, berdosa. Bila berdosa? Bila masuk waktu maghrib, kerana sudah masuk 2 hari bulan. Faham lagi? Bila masuk maghrib ya, 1 bulan, berdosa. Tapi bila 1 hari bulan 2 kita dirompok, muflis, hilang terus duit, maka jadi zimmah, tak wajib bayar lagi, tunggu dapat harta. Okey? Jadi siapa yang sengaja tak bayar hutang, ni yang paling ramai. Dia tahu dia hutang orang 20,000, dia buat senyap, dia buang nombor, dia blok WhatsApp, banyak dalam masyarakat kita, betul tak? Ni banyak ni. Orang ini dikira makan harta haram dan jadi fasik. Kalau dia buat haji tidak mabrur namanya. Kenapa? Hajinya dia melakukan wang yang haram. Siapa yang hutang orang, Nabi kata dia tak nak bayar, laqiyallahu yaumal qiyamah sariqa, dia akan berjumpa dengan Allah hari kiamat sebagai seorang pencuri harta orang. Nampak?